وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم وبتمم بالخير ولا حول ولا قوة. Adapun kasih akan dipuji, maka seperti mereka yang menerkam ia akan musuh banyak di dalam peperangan, supaya dikatakan akan dia orang yang berani, dan ubatnya barang yang telah terdahulu pada ubat bagi kasih akan kemegahan, dan iaitu bahawa mengetahui ia akan bahawa puji itu kesempurnaan yang diwahamkan saja, tiada ada kesempurnaan yang sebenar. Ya, nampak tak? Apa dia? Oh, bukan adapun kasih ni. Ubat bagi riak ah. Ubat bagi riak. Keenam. Adapun apa macam mana? Ubat bagi riak. Dan ketahuilah. Oh tu. Berpidato nasihat Quran dan seperti menggerakkan bibir itu dah. Zikir di hadapan orang. Kelima riak dan yang keenam riak. Riak lebih besar riak munafik tu dah. Mana riak? Ubat bagi riak bawah lagi ya? Yang Melayu ah. Mana dia? Ya murai ya rawi dah kan? Belum. Dan ubatnya barang yang situ ah. Dan ubatnya yang tu ah. Ubat bagi riak. Adapun kasih dipuji, maka seperti mereka yang menerkam tu dah. Buat riak. Dan jika bersunyi diri itu dah belum. Dan bahawasanya riak yang lebih besar riak munafik tu belum. Maka riak yang lebih besar riak munafik dengan menzahirkan iman pada ketika hatinya kafir. Maka ini lebih besar daripada syirik yang nyata. Dan yang kedua riak. Dan jika bersunyi seorang diri nasihat tiada sembahyang. Dan ketiga tiada riak dengan fardu, bahkan ya, dan apabila ada ia pada tempat yang sunyi, nasihat tiada mengerjakan ia akan ibadah yang sunat. Dan ketahui olehmu bahawasanya, okey situ. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat bagi riak itu menolak akan segala sebabnya. Menolak segala sebab. Ubat bagi riak, kita tolak sebab yang menyebabkan kita riak tu. Macam tu lah. Iaitu 3. Apa dia sebab bagi riak? Ada 3. Sebab pasal apa kita nak menunjuk tu. Pasal apa kita nak riak? Ada 3. Kita tolak 3 ni, okey, tu ubat dia. Ubat daripada riak. Yang pertama, kasih akan dipuji, suka puji. Kan suka puji. Ini penyebab riak. Ini kita tolak tu lah. Tolak kasih dipuji tu. Kan, tolak sebab bagi riak tu. Yang pertama sebab bagi riak apa dia? Suka puji, suka dipuji. Kan. Dan kedua takut dicela, tu yang kedua sebab riak. Takut kena cela. Tu yang kedua sebab riak. Dan ketiga loba akan umpama harta. Dia loba dengan harta. Harta, pangkat, wanita tu umpama harta maksudnya. Jadi ada 3 sebab yang 3 sebab kenapa kita nak riak. Yang pertama kita suka puji, yang kedua kita takut dicela, yang ketiga kita nak harta, nak pangkat, nak wanita, nak apalah. Kan tu sebut umpama harta tu. Umpama harta ni wanita, umpama harta tu pangkat misalnya. Jadi ini 3 ni pasal apa? Punca kita nak riak. Kan. Jadi cara nak ubat riak dalam kitab ni sebut kita tolak 3 sebab ni lah. Tolak buang. Kan? Tolak buang sebab ni, 3 sebab ni yang menyebabkan kita nak riak sangat kan. Nak tunjuk sangat.
Yang pertama suka kena puji, yang kedua takut kena celah, yang ketiga sebab kita nak sesuatu. Pangkat, harta, wanita, kan. Jadi 3 ni sebab pasal apa kita nak riak, kita nak tunjuk ibadat kita. Kita nak tunjuk kita punya taat ke orang. Sebab apa? 3 ni lah. 3 ni lah yang menyebabkan kita nak tunjuk kita punya taat, kita nak tunjuk kita punya ibadah. Nak puji, takut kena celah, kan, dan juga nak sesuatu. Harta, pangkat. Okey, macam mana nak tolak 3 sebab ni? Yang membuatkan kita nak riak, kan? Nak buang 3 ni, nak buang habis. Kalau bisul tu buang punat tu. Kan buang punat habis semua tak tumbuh dah. Kan buang akar-akar dia sekali. Macam mana nak buang 3 ni? Nak buang 3 ni. Yang mana 3 ni menyebabkan tumbuhnya mahu riak. Tumbuhnya perasaan mahu riak, nak tunjuk ibadat, nak tunjuk taat. Sebab 3 ni lah. Jadi cara dia, ubat dia tolak 3 ni. Apa dia? Macam mana nak buang yang pertama punca riak apa dia? Suka dipuji. Kan? Macam mana nak buang suka dipuji ni? Nak buang perasaan. Ingat ni puji pada apa ni? Puji pada ibadat. Kita buat ibadat, kita tunjuk ke orang, kita suka orang puji kita tentang ibadat kita. Kan bagus dia ni kuat sedekah, bagus dia ni kuat semayang. Kan? Contohlah. Cantik baju. Tu tak apa, yang tu tak ada kena-mengena. Tak soal kat sini. Faham tak? Kita pakai baju cantik, orang puji. Kita memang nak orang puji pun baju kita cantik, kan? Tak apa, tak ada hal. Bukan persoalan kat sini. Contohlah. Semayang sebab nak orang puji. Yang tu yang disoal kat sini. Itu yang dipersoal. Faham tak? Bawa kereta, cat baru, pergi kedai, singgah kedai makan, memang nak suruh orang tengok, nak suruh orang puji. Tak jadi masalah. Bukan soal kat sini. Kan? Yang jadi persoalan kat sini apa dah? Sedekah, masuk duit dalam tabung, biar semua orang tengok. Tak bunyi lah. Tak bunyi pun. Kan? Hak tu yang jadi soal. Ibadat yang kita buat tu, kita nak orang puji. Yang tu yang jadi soal. Kalau benda-benda biasa yang dunia yang bukan ibadat, yang tu tak masalah. Yang tu tak jadi persoalan kat sini. Betul lah. Baca Quran. Sebab apa? Nak orang puji. Kan nak orang puji. Baik dia ni, Allah, buat menantu. Baik dia ni. Baca Quran. Tu, yang tu bahaya. Yang tu yang dipersoal kat sini. Kan? Baiki kereta. Nak orang puji. Pandai dia ni bukit kereta. Hak tu tak ada masalah. Hak tu tak jadi soal kat sini. Faham tak? Pandai wiring ni buat ni. Biar dia puji aku. Pandai wiring. Tak masalah. Tak jadi soal kat sini. Faham tak? Bukan dalam hal ni. Tak ada apa. Yang jadi masalah ni. Ibadat ni kita nak orang puji. Okay, macam mana ubat dia? Adapun kasih akan dipuji. Macam mana kita nak buang? Dipuji, kasih akan dipuji. Puji apa? Puji tentang ibadat yang kita buat. Taat yang kita buat. Adapun kasih akan dipuji, maka seperti mereka yang menerkam, ia akan musuh banyak dalam peperangan. Kan? Contohnya dalam perang, medan perang lawan orang kafir, dia berani lah ni. Tekam musuh banyak ni. Dalam hati dia, biar dia berpuji aku. Hebat aku ni. Fisabilillah. Kan? Supaya dikata akan dia orang yang berani. Kan? Padahal tu taat tu. Benda yang taat, benda ibadat. Jihad fisabilillah. Lawan orang kafir. Dia buat tu sebab apa? Sebab orang nak bagi orang kata dia berani. Dia suka dipuji. Dengan taat dan ibadat yang dia buat. Kalau bukan taat, bukan ibadat, tu tak cerita kat sini. Contohlah. Kalau ibadah dan taat yang dia buat tu, dia perang fisabilillah, maju ke medan depan, di barisan hadapan, terkam musuh ramai sikit, biar orang kata dia berani. Kan? Nak puji. Dan ubatnya, barang yang telah terdahulu pada ubat bagi kasih akan kemegahan. Ubat dia tu sama macam ubat orang yang suka megah. Dan iaitu, apa dia? Bahawa mengetahui ia akan bahawa puji itu kesempurnaan yang diwahamkan sahaja. Kesempurnaan yang diwahamkan sahaja. Yang, tiada ada kesempurnaan yang sebenar. Waham ni apa ni? Waham ni nak kata macam mana? Tak betul pun. Tak betul. Rasanya macam kita tengok pada jauh. Kat jalan raya tu nampak macam ada air. Sampai dekat tak ada air.
Fata Morgana tu. Yang tu waham tu. Waham je ada air, duk berasa macam ada air. Sampai dekat tak ada. Jadi benda puji ni, kita nak orang puji ni, itu benda waham saja. Padahal tak ada pun. Tak ada pun kesempurnaan tu tak ada. Tiada ada kesempurnaan yang sebenar, tak ada. Dia nak puji, padahal benda tu tak ada pun. Kan? Yang pertama dia kena tahu yang tu. Kan? Pujian yang dia terima tu, kan? Daripada ibadat yang dia buat, dia nak pujian, dia kena faham pujian tu yang sebenarnya tak ada pun. Tak ada kat dia. Tak ada kat dia. Betul? Maka tiada ada faedah baginya. Orang puji pun tak ada faedah. Bukan tak ada, bukan ada pun kat dia. Dia semayang, rajin, bangun tahajud. Kan? Bangun tahajud, rajin. Dia tak puas hati orang tak tahu. Dia buat bagi bising-bising kat bilik air. Orang bagi orang tahu, orang dengar. Kan? Bagi kawan-kawan dia dengar. Dia bangun, ambil wuduk, mandi, semayang, nak main tahajud. Dia nak orang puji. Okey, dia kena faham. Yang pertama, kalau orang puji pun, pujian tu hanya waham saja, perasan. Tak ada pun pujian tu kat dia. Dia duduk semayang, bangun malam, yang tu siapa bagi kat dia? Allah bagi. Jadi tak mana nak puji dia tu? Tak ada. Kan? Pujian tu hanya untuk Allah. Kalau dia dapat bangun malam, maha puji siapa? Yang terpuji tu siapa? Allah. Allah Ta'ala yang bagi dia taufik. Jadi kalau dia buat semua tu, dia nak puji, pujian tu hanya waham saja, bukan sebenar. Tak ada pun kat dia. Pujian tu tak ada kat dia pada hakikatnya. Dia kena faham yang tu. Tu yang pertama. Betul, dia kena faham pujian yang dia nak tu tak ada pun kat dia. Kalau orang puji pun, pujian tu tak ada kat dia. Macam tu lah. Tak ada. Kesempurnaan yang diwahamkan sahaja. Tiada ada kesempurnaan yang sebenar. Maka tiada ada faedah baginya. Kan? Bahkan rugi semata-mata. Rugilah buat ibadat bangun malam. Rugi je. Nak riak. Lah. Nak orang tahu. Rugi. Bahkan rugi semata-mata. Batal pahala. Penat je lah. Kan? Pahala tak dapat. Kan? Jadi kita ni kira-kira pahala, kena kira-kira jugalah yang membatalkan pahala. Bahkan rugi semata-mata. Kan? Dan lagi ubatnya, ubat suka dipuji ni, tentang ibadat, tentang taat ni kita buat ni. Dan lagi ubatnya bahawa mengetahui ia akan cerca Allah Ta'ala pada hari kiamat dan seksanya. Allah Ta'ala celah orang yang buat ibadat kerana nak riak. Kan? Kerana nak riak. Nak menunjuk kat orang. Kan? Buat ibadat, buat taat kerana tunjuk kat orang. Pasal apa? Yang pertama ni sebab nak puji. Puji tu perasaannya. Tak ada pun pujian tu kat dia sebenarnya. Hakikat orang yang puji kat dia tu tak ada pun kat dia. Perasaannya. Tak ada faedah. Rugi semata-mata. Dan yang kedua apa dia? Dia mendapat cerca dan celaan daripada Allah pada hari kiamat. Kan pada hari kiamat. Dia faham yang tu. Faham yang tu. Ni ubat yang pertama. Ubat nak riak kerana apa? Suka dipuji. Puji yang lain tak apa lah. Pandailah dia ni tanam bunga. Tu tak apa. Yang tu tak apa kan. Tunjuk tanam bunga lawa-lawa depan rumah tu. Macam-macam rumah depan rumah tu macam taman tu. Tak apa biar dia puji aku. Tak apa, yang tu tak apa. Tak punya salah. Tak soal kat sini. Tu lah. Yang ni masalah. Yang benda ibadat ni. Nak puji yang tu masalah. Okey ya. Diriwayatkan mana dia? Allah Ta'ala cerca pada hari kiamat orang yang nak yang riak ni. Orang yang nak dipuji. Diriwayatkan bahawasanya orang yang riak itu diseru akan dia pada hari kiamat. Dengan 4 nama. Ya murai, ya ghawi, ya fajir, ya khasir, idhab fakhudh ajraka mimman amilta lahu fala ajra laka indana. Yang Allah Ta'ala ancam orang yang riak di akhirat besok. Kan? Hai orang yang riak, hai orang yang sesat, ya murai, ya ghawi, wahai orang yang riak, wahai orang yang sesat. Ya fajir, wahai orang yang jahat. Ni Allah Ta'ala cecah ni, Allah Ta'ala kecam.
Kan? Ya khasir, wahai orang yang rugi, idhab, pergi olehmu, fakhudh ajraka mimman amiltalah, maka ambil olehmu akan pahala engkau daripada mereka yang beramal engkau kerananya. Kita nak lihat, kita nak menunjuk kat siapa? Dekat siapa? Dekat dia. Nanti akhirat besok Allah Ta'ala suruh kita minta pahala kat dia lah. Kita tunjuk kat siapa? Kita nak tunjuk, kita nak riak, nak dapat pujian daripada bakal mertua. Nah, besok kat akhirat besok Allah Ta'ala suruh minta pahala kat mertua tu. Kat bakal mertua. Kena? Minta. Fala ajra laka indana. Maka tiada ada pahala bagi engkau di sisi kami. Tak ada pahala. Kan besok minta pahala dekat orang yang kita riak tu, dekat orang yang kita tunjuk. Allah Ta'ala suruh dapat? Tak ada? Tak dapat. Ni Allah Ta'ala cerca orang yang riak. Jadi orang kan ini ubat orang yang riak, kan, khususnya orang yang riak kerana mahu dipuji. Kan mahu dipuji. Betul. Ada satu riwayat saya lupa lah. Siti Aisyah kata apa? Dia tanya Rasulullah tentang pakai yang cantik. Pakai yang cantik-cantik, yang kemas, yang elok. Rasulullah kata, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu cantik dan mengasihi yang cantik. Betul. Ini tak masalah. Itu bukannya berkaitan dengan dia. Pakai kemas-kemas, pakai lawa-lawa, yang itu tak ada masalah. Kan? Itu tak ada kaitan dengan ibadah dan taat kat sini. Betul. Tapi ada lagi satu cerita. Satu orang sahabat, dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku beramal dan beribadat, dan orang memuji aku. Orang puji dia. Macam mana tu? Dia jumpa Rasulullah, dia beramal, dia beribadat, orang puji dia. Sampai orang puji dia. Rasulullah kata, bushra ajil lil mu'minin. Rasulullah kata, ini kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Kita banyak beribadat ni, bukan nak puji pun, bukan nak puji orang pun, kita banyak beribadat. Sampai kesan tu orang nampak, sampai orang puji dia, dia ni banyak ibadat, orang puji dia. Kan dia bukan nak puji, tapi orang puji. Dia bukan nak pujian pun, dia semayang, dia buat semua ikhlas, tapi orang puji. Dia punya kebaikan tu sampai terasa orang. Orang lain terasa sampai orang puji dia. Kerana pujian tu tak merosakkan dia. Tak merosakkan dia. Dia tetap bersandar dengan Allah Ta'ala pada amalan dia. Allah Ta'ala, Rasulullah kata apa? Ini kabar gembira yang Allah Ta'ala segerakan terhadap orang yang beriman. Jadi orang beriman ni, kalau dia beramal soleh, kan, dia taat, sampai orang puji dia, itu menunjukkan dia baik lah, dia bagus. Kan? Maka orang puji dia tu sebenarnya kabar gembira yang Allah Ta'ala segerakan di dunia lagi bagi orang yang beriman. Tapi pujian tu tak merosakkan dia lah, rosakkan dia tak jadi ya. Kan? Kena? Maka tiada ada pahala bagi engkau di sisi kami. Bagi orang yang riak ni, tak ada pahala. Allah Ta'ala suruh minta pahala kat siapa? Minta pahala dekat orang yang kita tunjuk tu. Orang yang kita nak menunjuk tu. Kan? Kena? Apabila mengetahui ia akan siksa Allah Ta'ala dan cercanya, bila seseorang yang nak riak ni tahu bahawa siksa Allah dan cerca Allah Ta'ala kerana riak itu, nescaya mudah atas dia meninggalkan riak. Maka mudahlah bagi dia untuk tinggalkan riak. Kerana suka dipuji manusia itu. Jadi orang yang nak riak kerana suka dipuji, dekat sini ada beberapa poin ubat bagi dia. Yang pertama, dia kena tahu bahawa pujian itu hanya waham sahaja, tak ada kat dia. Tak ada dekat dia. Orang puji dia apa? Oh, rajin bangun malam. Rajin bangun malam tu tak ada pun kat dia sebenarnya. Allah Ta'ala yang bagi. Nah, dia kena faham yang tu, yang pertama. Waham sahaja, perasan. Yang kedua, dia kena faham bahawa bahkan orang yang pujian tu hanya waham sahaja dan tak ada faedah bagi rugi pula semata-mata. Rugi semata-mata. Padahal tak dapat. Apa dia? Yang Allah Ta'ala cerca dia, Allah Ta'ala kecam dia di akhirat besok, dan Allah Ta'ala suruh dia ambil pahala daripada orang yang dia
yang dia riak, yang dia nak tunjuk tu. Dia faham yang tu lah, pejam mata faham yang tu. Dia akan mendapat seksa Allah Ta'ala di akhirat besok dan mendapat cecaan daripada Allah Ta'ala. Jadi bila dia faham ni, kalau dia faham yang ni, maka mahu dipuji tu tak ada dah. Kan mahu dipuji tu dah tak ada, insya-Allah. Sehingga dia nak riak, tak ada dah. Kan perasaan mahu dipuji tu tak ada. Yang pertama dia kena faham pujian tu hanya perasan saja, tak ada kat dia. Orang dia nak pujian apa? Dia nak pujian bahawa dia orang yang kuat bangun tahajud. Okey, dia kena faham bahawa kalau orang kata dia, kalau orang puji dia kuat bangun tahajud tu tak ada kat dia. Allah Taala je yang bagi. Kat dia tak ada. Tu yang pertama dia kena faham. Yang kedua, dia tak dapat apa? Tak dapat faedah apa? Sebab benda tu tak ada kat dia. Kesempurnaan yang orang puji tu, yang dia nak tu tak ada kat dia. Dia tak dapat, maka tak ada faedah kalau orang puji pun. Yang kedua, rugi semata-mata, tak dapat pahala. Nanti di akhirat dia kena faham bahawa dia juga akan dicecar dan diseksa oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala suruh dia ambil pahala dekat orang yang dia nak menunjuk tu. Dia faham yang tu lah. Dia mata faham yang tu, maka mahu dipuji tu tak ada lah. Sehingga dia akan riak, tak ada. Betul dah? Pasal apa aku nak puji? Pujian tu bukan ada kat aku pun. Gitu lah. Pujian tu bukan ada kat aku. Lepas tu lah kalau aku nak puji, aku nak riak, aku nak puji lalu aku nak dipuji lalu aku riak, aku tak dapat apa, rugi semata-mata. Bahkan di akhirat besok aku akan dicerca, diancam, diseksa oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala suruh aku ambil pahala dekat orang yang aku nak menunjuk tu. Jadi rugi semata-mata lah. Kan? Jadi insya-Allah ni ubat bagi dia. Kan yang mana suka dipuji itu menarik, mendorong dia untuk riak. Nah, nescaya mudah atasnya meninggalkan riak. Nah, kerana suka dipuji manusia itu seperti mereka yang mengetahui ia akan ada racun di dalam air madu. Maka sudah atasnya meninggalkan air madu itu, macam mana ni? Kan? Kerana suka dipuji manusia itu seperti mereka yang mengetahui ia akan ada racun di dalam air madu. Maka sudah atasnya meninggalkan air madu itu bersalahan mereka yang tiada mengetahui ia akan racun yang di dalamnya. Maka tertipu ia dan minum ia akan dia. Jadi orang yang suka dipuji ni, kan orang yang suka dipuji ni, dia macam apa nama? Racun yang ada dalam madu. Dipuji seronok tak? Seronok, madu lah tu. Itu madu. Tapi madu tu merosakkan dia. Faham tak? Pujian tu merosakkan dia. Pujian tu merosakkan dia. Macam tu lah. Jadi pujian ni seperti madu yang beracun. Pujian ni seperti madu yang beracun. Kan? Jadi orang yang tahu, maka dia akan menghindari perkara tersebut. Kan? Dia tak mau riak lah. Buat apa dia nak puji? Dia tak mau dipuji, maka dia tak riak lah. Kan? Betul lah. Jadi orang yang suka dipuji ni, dia kena sedar lah. Pujian tu sebenarnya madu yang beracun untuk dia. Dia ambil, dia minum, racun untuk dia. Betul lah. Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau kita tahu bila kita memuji seseorang, maka seseorang tu akan rosak, maka haram hukumnya kita puji dia. Haram. Kan dalam perkara ibadat ni lah. Kan? Kita tahu kalau aku puji dia ni tu akan rosakkan dia, maka haram kita puji. Kan nak puji belakang dia. Betul lah. Betul lah. Kerana suka dipuji manusia itu seperti mereka yang mengetahui ia akan ada racun di dalam air madu. Maka sudah atasnya meninggalkan air madu itu. Kalau orang yang dah tahu, dia akan tinggallah madu tu. Dia tak maulah dipuji. Kan dia tinggallah madu beracun tu. Artinya dia tak mau dipuji. Bersalahan mereka yang tidak mengetahui. Orang yang tak tahu, kan tiada mengetahui ia akan racun yang ada di dalamnya, maka tertipu ia dan minum ia akan dia. Kan orang yang tak tahu benda ni, dia sukalah dipuji. Tunjuk kat orang sebab dia suka dia dipuji. Tunjuk kat orang. Dia tak tahu. Kan pujian tu adalah racun untuk dia. Madu yang beracun. Dia minum je lah. Kan rugi lah. Madu beracun. Jadi orang yang beribadat kerana mahu dipuji, maka dia pun dipuji dan dia
sebenarnya minum madu yang beracun. Memanglah manis, tapi beracun. Kan, merosakkan dia. Bersalahan, kan, yang tiada mengetahui ia akan racun di dalam madu itu, maka tertipulah ia dan minum ia akannya. Maka binasa ia, binasa ia. Kan, binasa. Rosaklah. Bila puji, habislah pahala. Bila puji, dia terangkat, pahala dia habis. Kan, pahala dia tak dapat. Dia beramal lagi, nak puji kan, seronok. Beramal lagi, nak puji, seronok. Habis tak dapat pahala. Beramal sebab nak puji. Nak pujian orang. Tak dapat pahala. Binasa lah. Binasa. Sudah. Tambahan lagi menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya sangat besar ruginya dengan membeli puji manusia. Dengan celah dan siksaan Allah dan siksa Allah Ta'ala. Kan? Dia sanggup beli pujian manusia, bayar dengan siksa Allah Ta'ala. Betul lah. Dia nak puji, nak pujian, sanggup. Walaupun timbal balas dia adalah siksa Allah. Berbaloi tak berbaloi? Tak berbaloi. Tak berbaloi langsung. Betul lah. Nak pujian punya pasal, kan? Pujian punya pasal, tak timbal balas dia, yang dia dapat siksa daripada Allah. Rugi. Kan? Menetapkan yang dalam hatinya akan bahawasanya sangat besar rugi. Dia tetapkan dalam hati dia, ruginya aku ni, besarnya rugi aku ni. Kan? Aku beli pujian manusia tu, sanggup beli pujian manusia. Kan? Dengan apa? Dengan celaan dan seksa daripada Allah Ta'ala. Sanggup. Nah. Artinya dia sanggup lah. Dia fahamkan dalam hati, takkanlah aku nak pujian manusia ni. Nak pujian manusia dan timbal balas dia aku dapat siksa Allah Ta'ala. Tak kena. Berbaloi tak? Tak berbaloi langsung. Dia faham, tetapkan dalam hati ni. Maka dia tak gemar lah. Tak gemar lah, buat apa nak puji orang. Kan? Dia tak gemar pujian lah. Kan? Jadi ni ubat lah. Lawa bagi orang yang riak kerana suka dipuji. Betul lah. Dan akan bahawasanya suka manusia itu tujuan yang tiada biasa didapat. Dan akan bahawasanya di dalam hatinya, menetapkan dalam hati akan bahawasanya suka manusia itu tujuan yang tiada biasa didapat. Kan? Ditetapkan dalam hati, kan? Tetapkan dalam hati, yang pertama apa? Sangat rugi. Sangat rugi, dia nak riak, nak pujian, tapi yang dia dapat siksaan Allah. Yang kedua, dia tetapkan dalam hati, kalau dia nak manusia suka dengan dia, kan, itu adalah tujuan yang sukar, yang tiada biasa dia dapat. Tak biasa boleh dapat. Kan, kalau nak manusia suka. Kan, itu tujuan yang tiada biasa didapat. Kan, beribadat, buat itu, buat ini dengan tujuan supaya manusia suka, itu tak boleh dapat. Tak boleh dapat. Tiada biasa didapat. Yang pertama dia faham, ruginya besar dalam hati. Dia fahamkan dalam hati, tancapkan dalam hati, dia kena faham bahawa ruginya kan ibadat dia, kan, dia sanggup tak berbaloi langsung membeli pujian manusia, balasan dia disiksa oleh Allah Ta'ala, tak berbaloi. Yang kedua, ditancapkan dalam hati, kan, suka manusia itu adalah tujuan yang tak boleh didapat. Tak boleh didapat dengan ibadat yang banyak tadi. Kan? Kena faham macam tu.
Dan barang siapa menuntut kesukaan manusia, lagi pula dia faham bahawasanya siapa-siapa yang menuntut kesukaan manusia dengan murka Allah Ta'ala, nescaya menjadikan Allah Ta'ala akan mereka itu murka baginya. Jadi siapa yang menuntut kesukaan manusia, dia nak manusia suka dengan dia, kan? Tapi dengan cara murka Allah, dengan cara mengundang murka Allah. Orang yang macam ni, kan, Allah Ta'ala akan murka kepada dia. Menjadikan Allah Ta'ala akan mereka itu murka baginya. Tak dapat apa lah. Kan orang yang riak ni, dia nak manusia suka dengan dia. Tapi dengan cara mengundang murka Allah kepada dia. Kan? Orang macam ni rugi. Kan? Maka orang ni, mereka ni mendapat murka daripada Allah Ta'ala. Betul lah. Akhirnya apa-apa pun tak dapat. Orang pun tak suka dengan dia. Allah Ta'ala murka dengan dia lagi. Kan? Betul lah. Orang tak suka, Allah pun murka. Tak dapat apa. Jadi ini penawar. Baca ni fahamkan, maka insya-Allah kita dapat penawar ubat bagi suka dipuji yang mendorong kita untuk riak. Buang tangkis dah, buang perasaan suka dipuji tu, kan, maka tak ada dah lah yang mendorong kita riak ke arah tu. Kan, tak ada dah lah suka dipuji tu menarik kita untuk riak dengan aman. Tak ada dah. Faham yang ni? Apa dia? Yang pertama, puji tu waham sahaja, tak ada pun kat kita. Yang kedua, kita diancam, dicecah oleh Allah Ta'ala di akhirat besok. Kan? Di akhirat besok, kita disuruh minta pahala dekat orang yang kita riak tu. Kemudian, tanamkan dalam hati. Kan? Rugi yang amat besar. Dia membeli pujian manusia tu. Yang mana galang ganti dia akan diseksa oleh Allah Ta'ala. Macam tu lah. Dan dia kena faham bahawa kalau dia menuntut kesukaan manusia, kan, nak manusia puji dia dengan cara murka Allah, itu tak berbaloi. Allah Ta'ala akan murka dengan dia lah. Pujian manusia pun, manusia tak suka pun dengan dia. Buat amal kerana nak orang puji. Orang suka tak? Orang tak suka. Kan? Allah Ta'ala pun murka. Tak dapat apa. Jadi bila dia faham ni, tanam dalam hati, pejam mata, maka tak ada lah suka dipuji tu mendorong dia untuk riak. Tak ada. Sebab puji tu kosong, tak dapat apa. Tak ada apa puji. Nah. Dia penyakit orang baik ni. Riak ni penyakit orang baik. Penyakit orang semayang, penyakit orang baca Quran, penyakit orang istighfar, penyakit orang bangun tahajud, riak ni. Kan? Penyakit orang beramal. Betul lah. Sebab dia ada amal. Kan? Adapun orang yang tak beramal ni, tu penyakit dia lain pula. Kan? Penyakit dia lain pula. Orang yang tak ada amal. Orang yang dia lain pula. Ini halangan dan ujian orang yang beramal. Kan? Kemudian adapun sebab riak yang kedua. Sebab riak yang pertama tadi apa? Suka dipuji. Ubat dia kita dah baca. Sekarang ni sebab riak yang kedua, maka iaitu takut dicela manusia. Takut dicela manusia. Apa ubat dia? Kan, kita beramal, kita beribadat supaya orang tengok, agar apa? Agar kita tidak dicela. Yang tadi tu kita beramal, kita tunjuk kat orang agar kita dipuji. Ubat dia Imam Ghazali dah bagi. Sekarang ni kita buat amal, kita nak tunjuk amal kita kerana kita takut dicela. Apa ubat dia pula? Takut dicela. Buat amal kerana takut dicela. Takut dicela. Betul lah. Maka ubatnya bahawa menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya cela mereka itu tiada memberi mudarat, ia akan dia. Cela manusia tidak memberi mudarat. Tak akan memberi mudarat. Kan? Dia buat amal,
Kenapa? Nanti kalau aku tak buat lagi, orang kata apa pula kat aku, biar aku buat. Macam tu lah. Kerana takut dicela. Yang ini berlaku bila? Misalnya berlaku waktu bulan Ramadan. Kan? Pergilah tarawih ni. Lagi tak pergi lagi, orang kata apa pula kat aku. Buat amal kerana takut dicela. Menjaga. Lagi apa kata apa pula. Aku tak pergi tarawih. Tu buat amal kerana apa? Kerana takut dicela. Betul lah. Maka ubatnya bahawa menetapkan ia adalah hatinya akan bahawasanya celah mereka itu tiada memberi mudarat. Celah manusia tidak memberi mudarat. Jika ada ia yang dipuji pada sisi Allah Ta'ala. Kan? Kalau ada pada dia perkara yang dipuji Allah Ta'ala, maka orang lain celah dia pun tak memberi mudarat. Faham tak? Ada pada dia perkara yang dipuji oleh Allah Ta'ala, maka di situ kalau orang celah dia pun tak memberi mudarat. Macam tu lah. Dan jika ada yang jika ada ia yang dipuji pada sisi Allah Ta'ala, kan? Dia ni orang baik ni, orang bagus. Kan? Misalnya apa? Misalnya dia tak pergi tarawih malam tu. Satu malam tu dia tak pergi tarawih. Kan? Orang celah lah dia. Kan? Apalah tak pergi tarawih. Tak apa. Orang celah pun tak apa. Janji ada di sisi dia yang Allah Ta'ala puji. Malam tu apa? Malam tu dia pergi hantar anak dia pergi sekolah tahfiz. Misalnya. Faham tak? Ada di sisi dia perkara yang Allah Ta'ala puji. Dia pastikan anak dia terjaga betul menghafaz Al-Quran, penuhi keperluan anak dia malam tu. Ada hal penting buat macam mana. Kan? Tak apa orang celah tak apa. Macam tu. Tu maksud tu contoh je lah. Contoh. Kan? Jadi tak apa. Manusia celah tak memberi mudarat asalkan di sisi dia Allah Ta'ala puji. Macam tu lah. Allah puji. Lepas tu orang celah macam mana pun tak apa lah. Celah lah, tak apa. Dan menetapkan ia di dalam hatinya. Tetapkan dalam hati akan bahawasanya tiada mengejarkan ia akan riak dengan sebab muka Allah Ta'ala. Kerana takut akan celah makhluk yang tiada memberi mudarat. Kan? Tetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya tiada mengejarkan ia akan riak. Kan? Dengan sebab murka Allah Ta'ala. Yang sebab murka Allah Ta'ala. Kerana takut akan celah makhluk yang tiada memberi mudarat. Kena faham yang tu. Kan? Dia tidak mengejarkan. Bahawasanya tiada mengejarkan ia akan riak dengan sebab muka Allah. Dia tak buat perkara yang menimbulkan riak. Kerana itu punca murka Allah. Dia takut kan? Kerana takut akan celah makhluk yang tiada memberi mudarat. Macam mana maksud dia ni? Apa maksud dia? Contohnya dia bangun sembahyang sunat. Kan? Bangun sembahyang sunat. Kenapa tadi? Kerana takut dicela. Padahal kan? Padahal nantilah janganlah tahan nak masuk bilik air tu makruh. Tak apa. Sembahyang pergi tahan dia. Tak kira apa kata aku tak sembahyang. Kan contoh nak bagi nampak contoh. Kan?
Jadi dia sepatutnya makruh tu kalau dia semayang dalam keadaan tahan tu. Tapi tak apa. Kan takut orang celah tadi kata aku tak semayang. Tak semayang rawatib. Kan misalnya lah. Dia pun bangun buat. Sebab apa? Sebab takut orang orang celah. Orang kata apa ada tadi. Orang kata dia tak semayang rawatib. Kan. Hmm. Jadi yang sepatutnya apa? Dia buat tu, yang tu nama dia buat tu apa? Dia buat tu kerana takut takut dicela. Jadi yang tu riak tak? Termasuk dalam kategori riak tak? Jadi dia solat tadi tu termasuk dalam kategori riak. Dia buat tu pasal apa? Pasal takut dicela. Kan? Takut dicela. Kan? Ha. Jadi dia tetapkan dalam hati dia. Dia tetapkan dalam hati dia, tiada mengejarkan ia akan riak, dia tak buat sembahyang tu tak apa. Yang sebab muka Allah, dia tak buat tak apa sembahyang tu, pergi beli air tu selesaikan dulu. Kan? Tak buat tak apa, tak mengejarkan dengan sebab muka Allah. Kan? Kerana takut akan celah makhluk yang tiada memudarat. Tak apa, tak sembahyang tak apa, tak sembahyang sunat tu tak apa, pergi buang selesai dulu. Pergi beli air. Ni contoh nak bagi fahamnya. Kan? Pergi selesai. Buat apa sembahyang makruh. Dalam makruh patutlah riak tu sebab takut orang celah. Kan tak apa, tinggalkan. Tinggal. Macam tu lah. Pergi selesai dulu. Lepas tu tak apalah. Lepas tu semayang. Kat rumah pun boleh. Kan? Lah. Tu contoh. Jadi yang kedua ni, orang yang tadi beramal sebab nak orang puji. Yang ni beramal sebab takut kena celah. Jadi tak payah. Tak payahlah beramal tu. Tak payah semayang sunat tu. Nanti tu pergi buat apa dulu. Apa? Pergi selesai dulu. Sakit perut kan? Pergi. Macam tu. Ini dak ni tak dandan. Nak tunjuk juga. Takut orang celah. Semayang pergi lah. Kan? Tu contoh. Kan? Takut orang celah. Dia pun buat. Kan? Jadi jangan buat. Jangan buat. Kan? Selesaikan dulu yang lain. Itu dia kata. Apa nama? Mana tadi? Ah, menetapkan dalam hati akan bahawa tiada mengejarkan ia akan riak, tidak beramal, tidak membuat riak. Solat kerana riak tadi tu, solat sunat tadi tu. Kan? Kerana riak di sudut apa? Di sudut takut dicela oleh orang. Kan? Di sudut mana? Di sudut takut dicela oleh orang. Tinggalkan tu. Kan? Tiada mengejarkan tu. Yang mana itu sebab bagi muka Allah. Dia sembahyang juga tadi, sembahyang juga sebab takut orang celah. Padahal dia kena masuk bilik air tu. Sembahyang takut orang celah. Kan itu sebab muka Allah. Sebab apa? Kerana takut celah makhluk. Yang celah makhluk itu tidak memberi mudarat. Kan? Jadi sepatutnya tak payah. Tinggal pergi selesai dulu dalam bilik air. Kan? Takut celah makhluk. Kan? Jadi tak mau buat. Tak mau buat benda dia ni. Kan? Contoh lagi apa? Kan? Kan? Mana lagi? Contoh meninggalkan apa? Contoh beramal kerana takut dicela. Apa lagi contoh? Kan beramal kerana takut dicela. Hmm. Dan memada kan akan dia oleh bahawasanya manusia jika mengetahui mereka itu akan kosok riak yang di dalam hatinya, nescaya benci mereka itu akan dia. Kan? Fikir balik lah. Kan? Kalaulah manusia tahu tujuan dalam hati dia itu adalah riak, manusia semua akan benci dengan kita.
Kan akan benci dengan kita. Sedangkan tujuan dia buat tu dia tak mau dibenci, tak mau dicela. Tu tujuan dia buat. Tapi kalaulah manusia tahu tujuan dia tu, manusia semua akan benci. Faham tak? Betul tak? Tujuan dia buat tak mau dicela. Padahal kalaulah orang tahu tujuan dia tu, kosok dia tu, maka manusia akan cela dia. Manusia tak suka. Kan? Sebab dia buat amal kerana takut dicela, bukan kerana Allah. Benar? Baik, yang tadi apa? Mendorong dia riak. Nak dipuji. Yang ni, apa yang mendorong dia riak? Kerana takut kena cela. Kan? Orang yang buat amal kerana takut kena cela ni kena faham. Kan? Kalaulah manusia tahu kosok dia tu, kan? Manusia pun akan tak suka dengan dia. Benci dengan dia. Dan bahawasanya riak itu tak dapat tiada, nyata ia bagi manusia, sama ada segera atau lambat. Kan? Maka kan mereka itu, maka murka mereka itu dan mencela mereka itu akan dia. Yang ni saya sebut, orang yang bertujuan riak ni, buat amal bertujuan riak, kan tak dapat tidak, nanti akan terbuka pekung tu. Kan terbuka pekung riak tu, buat amal kerana nak riak je sebenarnya. Sama ada terbuka pekung tu segera ataupun lambat. Cepat atau lambat je. Kan, maka satu masa bila dah terbuka pekung, kita buat amal tu kerana riak, kan, maka mereka itu manusia akan mencela orang yang riak tadi. Kita yang buat amal ni, riak semata ni, tak boleh bertahan lama. Akan terbuka juga pekung bahawa yang kita buat tu semuanya riak. Kan, nanti bila dah terbuka, maka dia lambat atau cepat. Kan, nanti bila dah terbuka, maka semua manusia akan membenci dia. Ini sebut musannif. Kan? Dan jika ada ia mengerjakan ibadat dengan ikhlas, nescaya Allah Taala zahirkan ikhlasnya itu bagi manusia, maka kasih mereka itu akan dia. Kan, seperti kasih Allah Taala akan dia. Maka mendapat ia akan dua puji Allah dan puji makhluk. Dan orang yang ikhlas ni, kan, maka Allah Taala akan zahirkan keikhlasan dia. Orang nampak ikhlas dia. Kan? Orang nampak ikhlas itu Allah Taala zahirkan. Maka manusia pun akan kasih jugalah. Bila dah zahir, Allah Ta'ala zahirkan ikhlas tu, maka manusia akan kasih dengan dia. Maka dia dapat dua kasih. Kasih Allah dapat, kasih manusia pun dah dapat. Beza dengan riak tadi. Riak ni, musannif ni sebut, tak bertahan lama. Dia tak bertahan. Tak akan terus dapat ditutup. Lama-lama pekung tu akan terbuka. Sekejap atau lambat. Lambat atau cepat terbuka. Dan masa dah terbuka pekung tu, maka semua manusia akan membenci dia. Kan, beza dengan ikhlas. Allah Ta'ala akan zahirkan keikhlasan tu, maka manusia akan kasih dengan dia sebagaimana Allah Ta'ala kasih dengan dia. Maka dia dapat dua kasih Allah dan kasih makhluk. Kan, jadi tak rugilah ikhlas. Kan, riak sangat rugi. Kan, jadi yang kita baca untuk malam ni, sebab riak dua ya. Yang kita dah baca dua. Apa nama? Sebab-sebab yang mendorong kita untuk riak. Yang pertama, suka dipuji. Yang kedua, takut dicela. Yang ketiga, kerana tamakkan dunia, harta, pangkat. Kan? Jadi, ubat riak kita kena tolak tiga-tiga ni. Yang kita dah baca malam ni, dua. Apa dia? Suka dipuji, ubat dia apa? Takut dicela, ubat dia apa? Kita dah baca. Kan? Betul. Jadi, bila dah telan ubat ni, insyaAllah lah. Tak lalu dah nak riak. Kan? Dah tak lalu dah nak riak. Yang tu lah. Dah tak lalu kan? Tak lalu lah. Dalam perkara ibadat lah. Tapi insyaAllah tak ada lah. Tapi nak dia nak dipuji dalam hal lain tak apalah. Kan? Tapi dalam buat ibadat, kan, kerana nak riak, insyaAllah tak ada lah. Kan? Nak puji tak ada lah. Ni ubat dia. Betul lah? Faham kan? Okay, habis. Kita berhenti sini dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbak, hubba man yuhibbuk, hubba man yuballighuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min nufusina wa ahlina wa mimma ibarik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.